Pernah tak terfikir apa sebenarnya asas kehidupan seorang Muslim? Jom kita fahamkan rukun Islam. Okey, cuba bayangkan Islam ni macam sebuah rumah yang kukuh. Ia dibina atas 5 tiang utama. Ya, 5 tiang. Inilah asas dia. Tanpa tiang-tiang ni, rumah tu tak akan teguh kan? Setiap tiang ni ada peranan penting dalam hidup kita. Jom kita tengok satu-satu. Okey, inilah kelima-lima rukunnya. Jom kita fahamkan satu persatu, bermula dengan yang pertama. Yang pertama, syahadah. Ia ibarat pintu masuk ke rumah Islam, kunci utama dia. Dah masuk rumah apa pula? Kita ada tiang-tiang harian yang sentiasa menyokong hidup kita. Pertama, solat. Ini hubungan terus kita dengan Tuhan yang kita jaga 5 kali sehari. Kemudian, zakat. Amalan memberi ni bukan saja bantu orang, tapi sucikan harta kita juga. Nampak tak kesimbangan dia? Solat hubungkan kita dengan Tuhan, zakat pula dengan sesama manusia. Okey, tiang seterusnya pula. Yang ni untuk kuatkan diri kita dari dalam. Melalui puasa, kita latih disiplin diri. Bukan tu je, kita juga belajar rasa empati. Dan yang terakhir, tiang yang melengkapkan dan menyempurnakan seluruh binaan rumah kita ni. Inilah dia haji, kemuncak ibadah yang satukan jutaan Muslim, tak kira siapa pun kita. Jadi, kita ada pintu masuk, tiang harian, tiang disiplin dan juga tiang perpaduan. Secara ringkasnya, inilah fungsi setiap rukun. Masing-masing ada peranan penting dalam hidup kita. Tapi, kena ingat, rukun-rukun ni bukan sekadar untuk kita hafal je tau. Ia sebenarnya panduan untuk kita amalkan, untuk kita hayati setiap hari. Bila kelima-lima tiang ni kita jaga elok-elok, barulah rumah kehidupan kita akan teguh. Jadi, persoalannya, kalau ini tiang hidup kita, macam mana kita nak kukuhkan ia setiap hari?